Matematik tahun 1 muka surat 122. Aktiviti 3. Lengkapkan ayat matematik. Soalan A dekat sini. Jadi kita boleh nampak dekat sini biskut. Biskut dikeluarkan 2, 2. 2, 2, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi semuanya ada 6. Ada 6. Jadi 6 tolak 2. Tolak 2 dalam bekas ni. Tolak 2 menjadi 4. Tolak lagi 2. Tolak lagi 2 dekat sini. Menjadi 2. Tolak lagi 2 dalam bekas ni. Menjadi 0. Jadi 6 tolak 2 jadi 4. 4 tolak 2 menjadi 2. 2 tolak 2 menjadi 0. So bekas ni menjadi 0 setelah dikeluarkan dalam bekas setiap bekas ni. Jadi 6 tolak 2 tolak 2 tolak 2 sama dengan 0. Soalan B. Ada 12 roti. 12. Betul tak? Jadi asingkan 4, 4. Jadi dia pisahkan 4, 4. Jadi 12 tolak 4 sama dengan 8. Jadi dia asing lagi 4. Tolak lagi 4 menjadi 4. Lepas tu dia asing lagi 4 sekali lagi. Itu tolak 4 menjadi 0. Jadi 12 tolak 4 tolak 4 tolak 4 menjadi 0 jawapannya. Soalan C. Ada 30 ulas nangka. Nangka dibungkus 10, 10. Okey, 10, 10. Jadi semuanya 30. Jadi dia bungkus, maksudnya tolak. Tolak 10 menjadi 20. Lepas tu tolak pula 10 menjadi 10. Dan tolak sekali lagi 10 menjadi 0. Jadi 30 letak dekat sini. Tolak 10, tolak 10, tolak 10. Dan semuanya tinggal 0. Jadi ini adalah jawapannya. So saya harap anda boleh fahamkan. Pastikan anda cek betul-betul perkataannya. Ni 44, ni 22 dan ini 10, 10. Jadi ini adalah jawapannya. Matematik tahun 1 muka surat 122.